Kalau dah sakit buah pinggang stage 3, ada harapan untuk kembali pulih. Itu pun kalau anda bertindak sekarang lepas tengok video saya ni. Sakit buah pinggang stage 1 hingga 5, dia boleh reverse sembuh ataupun tidak. Yang terakhir sekali, ikhtiar yang ramai orang ambil ialah bergantung pada mesin dialisis. 3 kali seminggu, cucuk jarum seminggu, kos ribuan ringgit tapi belum tentu sihat. Betul tak? Sebab tu saya syorkan anda yang ada masalah bengkak, sembab air kaki, kreatinin tinggi, kencing berbuih, kencing sakit, tersekat, tak lancar. Ikhtiar Maga Gold Plus ni telah diuji di Genong Institute, UKM, SIRIP dan Halal Jakim. Ramai yang kongsi perubahan lepas amalkan. Kencing makin lancar, bengkak kaki surut, badan rasa lebih bertenaga dan dapat elakkan dialisis. Ada rasa nenas, tak pahit dan bukan herba yang pelik-pelik pun. Cegah awal lebih mudah dari rawat kan?